Zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dihormati, disayangi, wanita hari ini. Paku sebarang paku, besi tak hanguslah api dimakan api. Janganlah cobalah aku nak goda aku. Aku tak mempanlah api diserang api. Aceh lah nenas memotong nenas. Mari dipotonglah bingkai berbingkai-bingkai. Sungguhlah aku lah ganas, buaya ganas. Tetapi makanlah bangkai, memilih bangkai. Baik, wow, itu dia tarian Inang Seloka dari pelajar Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur membuka tirai wanita hari ini 16 Mei 2025. Yana, tarikh yang cukup keramat untuk setiap seorang daripada kita, apatah lagi buat mereka semua yang bergelar guru. Pastinya untuk hari ini pelbagai momen indah dirakam bukan sahaja untuk guru tetapi untuk anak murid di luar sana. Betul, Masya Allah. Kalau tengok persembahan tadi kan sebenarnya Syira, saya tersenyum dalam rasa sama tadi sweet, rasa bangga pula melihat cikgunya dan anak-anak muridnya berkongsi pentas di wanita hari ini. Yang mana cikgunya Nur Azriana tersenyum manis bersama dengan anak-anak muridnya. Apa-apa pun, sekali lagi selamat Hari Guru buat semua pendidik, tidak kiralah jurusan apa ataupun cikgu yang bagaimana, asalkan memberikan ilmu kepada anak-anak murid, anda adalah seorang guru yang hebat. Betul tu. Pastinya setiap guru itu memberikan manfaat buat hidup setiap seorang anak didik mereka. Dan untuk membuka tirai wanita hari ini sempena dengan istimewa Hari Guru, kami nak bawakan kepada anda satu cerita ataupun kisah mengenai penerima anugerah khas Menteri Pendidikan sempena dengan sambutan Hari Guru 2025 iaitu Cikgu Muhammad Nazmi Rosli Yana, yang mana kaedah pembelajaran kontekstual yang digunakan oleh beliau terbukti berkesan dalam memupuk minat murid untuk lebih fokus dalam pelajaran. Betul, dan menurut Cikgu Muhammad Nazmi Rosli ni kan, dia cakap ramai murid di sekolah pedalaman tu tak pernah Syira melihat suasana di tempat lain. Contohnya macam pantai ke, kolam renang ke. Jadi menurutnya, kaedah kontekstual mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka tanpa mengganggu silibus pendidikan. Betapa kita dapat melihat kaedah-kaedah yang digunakan dan juga kata orang usaha guru-guru terutamanya
mereka guru-guru yang mengajar di pedalaman. Itu mengenai kisah cikgu yang menerima anugerah sempena dengan sambutan Hari Guru 2025 ini. Ada sesuatu juga yang kita nak kongsikan kepada anda semua, yang mana Satria Bangkit katanya. Filem aksi animasi mempesonakan meledakkan emosi bermula 22 Mei 2025. Pembelian awal tiket kini dah bermula. Ayuh sama-sama kita saksikan filem Ejen Ali yang akan tak lama lagi di Pawagam. Tapi sebelum tu, ayuh kita saksikan paparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kita berkumpul untuk meraihkan wira luar biasa guru-guru kita. Seperti ejen-ejen terhebat, mereka senantiasa berjuang di medan ilmu, memastikan misi pendidikan tercapai. Semangat mereka tinggi menjulang menjadi tunjang utama negara kita. Saya bersama wira muda kita, Ejen Ali dan rakan-rakannya, ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada seluruh warga pendidik kita, mengajar kita, mendidik kita, menyampaikan ilmu, semata-mata untuk melahirkan generasi madani. Sebab itu, Ejen Ali ingat, jangan ada angkuh, buli. Ejen Ali akan ada dan bantu kita. Sebagai ejen, Ali sangat memahami betapa pentingnya bimbingan dari guru. Guru, mentor yang sentiasa mendidik kami dengan penuh dedikasi. Ali akan selalu ingat pesan Puan Munah. Walaupun kadang-kadang Puan Munah garang. Gurau cikgu. Baik, Teruskanlah misi menyemai ilmu dengan tulus dan tekad. Kami semua menjadi saksi betapa besarnya jasa guru. Anda lah wira sejati yang membentuk masa depan Malaysia. Oh, sorry, lambat. Baiklah, dah bersedia? Mari kita lakukan bersama-sama. Selamat Hari Guru! Syirah seronoknya tengok ucapan Hari Guru oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Ejen Ali dan rakan-rakannya. Kita pun dekat studio ni turut sama bersemangat kan, dan sempena dengan sambutan Hari Guru, kita bawakan kepada anda istimewa Hari Guru di Wanita Hari ini. Mungkin kepada anda semua yang mungkin nak berkongsi kisah ataupun ibu-ibu di luar sana, anda bekalkan apa hadiah untuk diberikan kepada guru-guru anak-anak anda di sekolah, kongsikan bersama kami di Facebook kami di Wanita Hari ini. Sekejap lagi kalau sempat kami akan cuba bacakan ucapan anda untuk insan-insan hebat bergelar guru. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita Hari ini, dan istimewa sambutan Hari Guru kami bawakan kepada anda di WHI hari ini. Bila kita bercakap tentang guru ni, Kayana, mereka ini ibarat lilin yang menerangi kita. Mereka sanggup membakar diri, mereka sanggup korbankan masa, korbankan tenaga, ada juga yang korbankan emosi, letak tepi emosi semata-mata untuk mereka didik dan juga bina jati diri anak bangsa. Betul, dan istimewa juga untuk anda kami bawakan 3 orang insan yang cukup hebat bergelar seorang pendidik untuk berkongsi kisah dan cerita mereka menjadi pendidik selama ini. Dan kita bersama dengan yang pertama sekali, Cikgu Tuan Sharifah Nur Riha Tuan Jaafar yang merupakan guru Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13 Subang Jaya. Apa khabar Cikgu Riha? Khabar baik. Assalamualaikum, selamat Hari Guru. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Encik Azhar Khamis yang merupakan pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang mana kalau anda semua nak tahu adalah merupakan salah seorang pelajar
kepada Cikgu Riha suatu masa dahulu. Saya tepuk tangan. Kagum sebenarnya saya dekat sini. Dan kita juga bersama dengan Cikgu Iran Shah Rahmatullah yang merupakan guru pendidikan khas Setapak Kuala Lumpur. Cikgu Iran. Ya, Hai Cikgu, selamat Hari Guru. Dan kita bawakan Cikgu Iran ni juga bukan calang-calang orangnya. Setuju, Yana, betul. Seorang yang sangat berinovasi dan sekejap lagi akan berkongsikan bersama dengan kita apakah inovasi yang dilakukan oleh Betul. beliau. Apakah kisah-kisahnya? Baik, untuk kita mulakan kisah-kisah, kita nak tahu juga kan pengalaman mereka, apa agaknya kata-kata yang dititipkan yang sehingga ke hari ini masih lagi segar dalam ingatan. Kita nak tanya kepada Cikgu Riha terlebih dahulu. Okey, Cikgu Riha, sebelum kita ke soalan yang lebih mendalam ke Cikgu, kita nak tahu dulu, Cikgu ni dah berapa lama sebenarnya berada dalam bidang pendidikan? Dah berapa lama mengajar mendidik anak murid? Ini merupakan, terima kasih. Sama-sama Cikgu. Ini merupakan tahun ke-34 saya di bidang pendidikan. Wow, 34 tahun, tempoh yang sangat-sangat panjang tu Cikgu. Okey, kalau saya tengok dari perwatakan Cikgu Riha ni kan, saya rasa Cikgu Riha mengajar subjek bahasa Inggeris? Tepat sekali. Saya memang tak tahu ya. Betul? Ya. Masya Allah. Tepat tekaan saya. Seorang guru yang sangat-sangat hebat sepanjang 34 tahun berkhidmat sebagai seorang pendidik. Apa pada waktu awal tu kan menjadi seorang guru, apa yang mendorong minat cikgu untuk menjadi seorang pendidik pada waktu dan ketika itu? Saya ada contoh untuk diikuti, yang dilihat. Saya teringat semasa saya dalam darjah 1, saya ada seorang guru sangat baik, sangat lembut, sangat mengambil berat terhadap anak muridnya. Setiap kali peperiksaan, keputusan-keputusan keluar, beliau tidak ada hadiah untuk anak-anak muridnya. Hadiah berupa kasut pada masa itu, buku latihan, tali kasut, stokin. Di mana saya dilahirkan dalam keluarga yang agak susah. Kami di sekolah itu semuanya agak susah. Dilahirkan oleh pasangan yang bernama Tuan Jaafar bin Silik, Nik Zaleha binti Nik Ngah. Anak kedua daripada 9 adik-beradik, 2 lelaki, 7 perempuan. Jadi hadiah-hadiah itu merupakan satu hadiah yang sangat bermakna kepada kami semua di sekolah. Dengan perwatakan guru tersebut, saya mula memasang angan-angan untuk menjadi guru. Kerana contoh yang ditunjukkan oleh guru tersebut. So, nama guru tersebut Cikgu Puah. Cikgu Puah. Puah Chai Hong. Okey. Cikgu Puah, terima kasih kerana telah mendidik dan menunjukkan contoh yang baik kepada saya. Di samping itu, pendorong saya untuk menjadi guru ini, pendidik ini adalah kedua ibu bapa saya. Jadi, mereka sentiasa mendorong dan mendoakan saya. Terima kasih Cik dan Bah kerana sentiasa mendoakan saya. Itulah kisahnya. Wow. Syira, bergenang air mata saya, Syira. Betul Yana. Mendengarkan kisah seorang guru yang sebenarnya mendapat inspirasi daripada gurunya sendiri, Cikgu Puah, untuk bergelar seorang pendidik. Dan hebatnya seorang gurunya sebenarnya, kita sampai ke hari ini, kita dah berkerjaya, kita dah ada anak, kita dah besar panjang, kita masih lagi ingat nama mereka, dan ada juga kita masih lagi ingat mereka ni ajar subjek apa dulu. Garang ke tidak? Macam tu kan? Tapi mungkin kisah yang sama dikongsi oleh Azhar sendiri. Mungkin Azhar boleh ceritakan waktu sekolah dulu macam mana? Cikgu Riha ni garang tak sebenarnya? Okay, first sekali terima kasih kepada WHI Wanita hari ini menjemput saya dan juga menemukan semulanan dengan Cikgu Noreha. Right, so masa zaman sekolah untuk perwatakan Cikgu Noreha memang sangat-sangat garang. Yuko. Sangat-sangat garang. Okay, so masa yang saya Cikgu Noreha sebenarnya masa dia mengajar di sekolah di Alostar. So kami adalah berkeperluan penglihatan. So maksudnya bila berkeperluan penglihatan masuk sekali dengan pelajar-pelajar celik, pelajar biasa. So saya antara yang pelajar-pelajar itulah yang berkeperluan penglihatan tersebut. So antara yang perkara yang paling yang mula-mula sekali saya tengok ialah tak ada lagi cikgu yang menggunakan suruh pelajar-pelajarnya panggil puan. Selalunya kalau macam cikgu bahasa Inggeris, dia akan panggil teacher, sir, betul, madam. Tapi Puan Noreha lain.
And then, so, no, don't call me teacher. Call me Puan Noreha. Wow. So that itu adalah membuatkan dia lain daripada yang lain. And then inspired, yang boleh inspirasi kepada saya lah. Actually one of the, antara yang inspirasi kepada saya lah. Dan ini perlu kita paparkan. Ini gambar waktu zaman dulu-dulu. Sewaktu Azhar bertemu kemula dengan cikgu ini. Cikgu Riha. Wow. Okey, baik. Itu kita dah tahu sedikit sebanyak kisah daripada Cikgu Riha dan juga Encik Azhar sendiri. Dan di hujung sana kita ada Cikgu Iran, yang mana Cikgu Iran ni merupakan seorang guru berstatus seorang kurang upaya penglihatan. Tetapi Cikgu Iran kita dapat lihat itu sebenarnya bukan menjadi penghalang buat cikgu untuk terus mendidik, untuk terus untuk membina lagi jati diri anak bangsa. Cikgu Iran, kalau sudi untuk kongsikan bersama dengan kami, sebenarnya apa yang mendorong cikgu untuk memilih profesi guru ini dan meneruskan pendidikan ini? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada WHI. Sama-sama Cikgu Iran. Yang sudi jemput saya. Okey, firstly yang menjadi pendorong dan semangat saya untuk menjadi guru semestinya ibu bapa saya lah. Ayah saya selalu cakap, kau mesti jadi cikgu. Jadi bagi saya bila doa seorang ayah itu insya-Allah itu mungkin sebab saya ikut cakap dia kan. Okey, yang kedua adalah guru saya, Cikgu Syahri Saad. Dia mengajar saya sekolah rendah lah. Ada seketika kami pernah jumpa, dia pun cakap benda yang sama. Jadi cikgu, sebab mula-mula saya ni minat undang-undang. Oh ya ke? Lepas tu bila saya fikir kerjaya kan masa depan, and then saya ikut. Lepas tu role model saya sendiri masa saya sekolah dulu adalah tempat saya bekerja sekarang. Di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Tapak. Jadi saya ada guru-guru sama nasib macam saya. Cikgu Zakaria, Cikgu Syuhada, ada Cikgu Jaiz, Cikgu Rizal. Diorang ni inspire kami jugalah kan. Jadi masa tu kalau mereka boleh berjaya, mana kami pun boleh berjaya kan. Jadi selain tu adalah rakan-rakan lah. Rakan-rakan kan. Jadi lepas tu saya sering menjadikan mereka ni sebagai idola dan pembakar semangat saya lah kan. Sebab bila kita tak nampak ni kadang-kadang kalau kita tak ada ilmu susahlah nak ke mana-mana kan. Sebab tu dari situlah bermulanya memang dah masa tingkatan 6 tu saya dah nekat dah nak jadi cikgu. Dan sehingga ke tahun 2025 ni kan Cikgu Iran, dah berapa tahun bergelar seorang pendidik? Saya dah 16 tahun. Masya-Allah, hebatnya. 3 individu yang sangat-sangat hebat. Kan Syirah yang sangat-sangat memberikan inspirasi. Teringat pula kepada cikgu-cikgu saya dulu. Dekat sekolah. Hai cikgu. Assalamualaikum cikgu. Kami dah berkejaya cikgu. Ya cikgu. Hai. Saya kat TV cikgu lah. Okey, baik. Kita bercakap tentang bila kita bercakap tentang Hari Guru ini kan juga saya kira bukan sahaja mereka ini berada di sekolah-sekolah di bandar, bukan juga mereka ini menempuh cabaran mengajar di pedalaman, tetapi juga ada juga situasi berbeza buat guru-guru yang mungkin mengajar di penjara ya nak. Kami ada satu paparan istimewa buat tontonan anda semua berkenaan dengan guru-guru atau pendidik yang berkhidmat untuk mengajar anak-anak murid di penjara. Jom kita saksikan. Kami berkorban sepenuh tenaga untuk mereka. Jadi saya harap anak-anak murid saya dekat sini akan menghargainya dan kejayaan mereka tu bukan untuk siapa-siapa. Kejayaan tu adalah untuk mereka, untuk diri mereka, untuk keluarga dan juga kami ni menumpang kejayaan mereka. Guru bukanlah sekadar mengajar semata, malah guru juga membentuk jiwa dan menyemai harapan sekaligus membuka peluang masa depan yang baru. Ilmu itu umpama cahaya yang memberi harapan. Di mana ada ilmu, pastinya di situ ada cahaya. Bagi sesetengah insan, cahaya itu datang dari tempat yang tidak disangka, termasuklah di penjara. Biarpun di sebalik jeriji besi, institusi penjara wanita Kajang tetap memegang prinsip bahawa pendidikan tidak seharusnya terhenti walau apa jua situasinya.
Sudah berkhidmat selama 11 tahun di dalam institusi pendidikan penjara, semangat itulah yang membuatkan Cikgu Marziah Bidin tetap setia berkongsi ilmu bersama mereka yang ingin belajar. Pertama kali dulu, of course saya akan rasa berdebar apabila kita masuk ke tempat yang baru kan, dan masuk pula di sekolah dalam penjara. Dan pada waktu tu saya mula-mula sekali di sekolah penjara, sekolah lelaki. Maknanya prospek lelaki lah yang berada di situ. Mulut manusia memang susah untuk kita tutup. Okay? Dan bila sebut perkataan penjara, pastinya satu stigma yang orang akan anggap negatif. Okay? Tetapi apabila saya bersama-sama dengan mereka, sebenarnya pada pandangan saya sendiri, masyarakat perlu memberi peluang kepada mereka. Tidak pernah menganggap amanah ini sebagai satu bebanan mahupun berasa takut, Marziah percaya bahawa ilmu masih mampu menyentuh jiwa biarpun di dalam ruang yang terbatas. Pelbagai rintangan yang dihadapinya juga tidak dijadikan sebagai pematah semangat. Malah itulah yang menjadi nadi utama untuk dia terus berusaha berkongsi ilmu di dada. Anak murid kami datang daripada pelbagai background. Ada juga yang datang daripada background yang tidak pernah bersekolah langsung ataupun mungkin bersekolah sehingga sekolah rendah sahaja. Jadi cabaran kami adalah apabila dia masuk ke sekolah, dia orang baru nak start balik, baru nak mulakan balik. Sebab ada yang kata, cikgu saya dah lama cikgu saya tak pegang pen, saya dah lama tak pegang pensel. Sebenarnya bukan mereka saja mempelajari sesuatu daripada sekolah, daripada kami guru-guru, tetapi kami juga guru-guru, anggota penjara di sini mempelajari sesuatu daripada mereka. Sebabnya ada pengajaran yang kita dapat melalui pengalaman kan. Jadi kita juga berkongsi pengalaman, mengambil iktibar, muhasabah diri melalui pengalaman mereka. Biarpun ianya bukan satu tugas yang mudah, namun bagi dirinya, setiap kepayahan dan setiap usaha yang dicurahkan adalah untuk membuka satu dunia baharu, terutamanya bagi mereka yang hampir menyerah. Ya, saya sangat memang saya nak mereka ni diberi peluang kedua. Yang pertamanya kerana mereka adalah golongan muda, masih lagi muda. Mungkin pada waktu dulu tu kesilapan yang lepas tu adalah satu kesilapan yang tersilap langkah. Jadi saya mengharapkan masyarakat di luar sana memberi peluang kepada mereka dengan tidak meletak sebarang stigma negatif. Di sini pandangan peribadi saya mendapat kepuasan mengajar di sini kerana anak-anak murid di sini walaupun dah mungkin diorang dah terceceh daripada luar, tetapi apabila dia masuk ke sini, mereka betul-betul menghargai peluang kedua yang diberi. Ramai yang appreciate dengan ilmu yang diberi dan masing-masing memang menyimpan azam untuk keluar dengan membawa ilmu. Bukan sekadar ilmu yang diajar, malah rasa keyakinan juga turut dibina bersama semangat yang ada. Bagi sesetengah banduan, inilah ruang di mana mereka benar-benar dihargai. Tatkala insan seusia mereka sedang seronok menimba ilmu di Menara Gading, Dewi Lashmi, 20 tahun, sedang direman akibat kekhilafan diri suatu ketika dahulu. Saya dah dekat sini 2 tahun 6 bulan. Saya di sini atas kesalahan 39B, iaitu Akta Dadah Berbahaya. Saya dengan hubungan cikgu dekat sini sangat rapat sebab mereka layan kami dengan penuh baik. Diorang tak labelkan kami ni sebagai prospek. Diorang anggap kita ni sebagai anak-anak mereka sendiri. Mereka juga menjadi guru kaunseling kita orang, mendengar masalah-masalah kita. Sama juga dengan pegawai yang menjaga kami di sini. Mereka layan kami dengan baik apabila kami mengikuti semua peraturan yang ditetapkan di sini. Layanan cikgu ni saya dapat semangat yang baru. Setiap kali saya bangun, saya macam, saya nak pergi sekolah hari ini. Saya akan jumpa cikgu yang memberi saya sokongan dengan dorongan yang baik. Mereka juga menjadi suri teladan untuk saya di sini. Pendidikan ini sangat penting dalam hidup kita sebab manusia sama-sama ada otak, sama-sama ada akal. Yang membezakan kita dengan orang lain ni ilmu pengetahuan kita.
Penjara bukan sahaja dianggap sebagai tempat hukuman semata, malah kini penjara dilihat sebagai tempat pemulihan dengan memberikan pelbagai pembelajaran kemahiran, pendidikan serta rohani. Ibarat seperti diberikan peluang kedua. Sama juga seperti Intan Afiqah, baginya dengan diberi peluang untuk menimba ilmu diibaratkan seperti membuka lembaran baharu dalam hidupnya. Saya dah 2 tahun lebih dekat sini. Saya dimasukkan di sini atas kesalahan Atik Som. Atik Som ni perdagangan manusia. Saya semangat nak belajar sebab saya nak dapatkan CJSPM. Sebab kat luar saya tak dapat pun nak ambil CJSPM. So saya harap dengan CJSPM yang saya dapat kali ni dapat membanggakan mak ayah saya lah. Kat sini, cikgu tak tekan sangat kalau kita tak faham subjek tu. Cikgu terang slow-slow, cikgu sabar. Cikgu ni macam ibarat mak ayah saya lah dekat sini. Dengan cikgu-cikgu je saya dapat berkongsi kasih sayang. Dan saya harap masyarakat dekat luar sana bagi peluang dekat saya macam mana cikgu-cikgu dengan pegawai penjara bagi dekat saya. Harapan saya nak berjaya dalam hidup. Saya janji saya takkan ulang kesalahan saya dan takkan cipta kesalahan baru. Bagai pelita dalam kegelapan yang suram, biarpun di sebalik seragam dan jeriji, mereka bukanlah sekadar penghuni penjara, malahan insan yang layak diberikan peluang kedua. Guru bukan sekadar ilmu tetapi juga harapan, menyuntik semangat untuk terus melangkah, memperbaiki diri dan membina masa hadapan yang lebih bermakna. Laporan dari wartawan kita Natasha Hamzah yang saya kira membuka mata setiap seorang daripada kita. Kisah Cikgu Marziah yang mengajar di penjara saat dan ketika adik-adik ini rasakan dunia ini gelap gelita. Saat dan ketika adik-adik ini rasa tiada orang, tiada sesiapa di sisi mereka, cikgu bangun dan cikgu bangkit dan kembalikan semangat mereka untuk terus belajar sebab dengan ilmu sahaja boleh membantu mereka. Betul. Terima kasih Cikgu Marziah dan semua guru-guru, tidak kiralah di mana sahaja anda berada. Dan kita kembali bersama dengan tetamu kita, Cikgu Reha, Cik Azhar dan juga Cikgu Iran. Dan Yana nak tanya kepada Azhar. Azhar, orang kata menjadi seorang pelajar yang berkeperluan penglihatan khususnya mungkin memerlukan perhatian dan juga sokongan, apatah lagi daripada seorang yang bergelar guru. Dan untuk Azhar bertuah kerana ada Cikgu Reha dan guru-guru lain pada waktu dan ketika itu yang memberikan dorongan, sokongan, motivasi dan membantu. Ada tak apa-apa kata-kata daripada mungkin Cikgu Reha sendiri ataupun mana-mana guru untuk Azhar pada waktu dan ketika itu dan sehingga sekarang memilih untuk menjadi seorang pensyarah, berbakti, memberi ilmu kepada masyarakat? Okey, antara kata yang daripada dulu sampai sekarang masih lagi saya ingat, iaitu Cikgu Nurhayah pernah cakap, mata awak tak nampak, kurang nampak, rabun. So awak perlu kerja keras lebih 10 kali lebih kuat daripada orang celik. Sampai sekarang saya masih pegang dan apa-apa saja kerja yang saya buat daripada dulu sampai sekarang, sampai saya bergelar sebagai pensyarah di universiti, apa-apa kerja pun memang saya akan buat berulang-ulang kali. Kalau macam sesuatu benda yang tak faham, memang saya akan ulang-ulang sampai sampai saya sampai faham. Sama juga untuk yang rupa-rupanya ada satu hikmah yang 10 kali itu. So maksudnya bila kita buat sesuatu benda yang 10 berulang-ulang, kita akan ingat sampai, maksudnya dalam ingatan tu, dalam yang kuat lah. Maksudnya kalau contoh kita baca buku kan, so kita ulang-ulang, ataupun macam contoh kalau siapa-siapa yang hafaz Al-Quran contohlah kan, so dia akan ingat, so ulang-ulang tu ingat. So itu adalah antara yang benda yang saya pegang sampai sekarang. Tapi pernah rasa patah semangat tak? Pernah tak rasa tak boleh? Dan bagaimana sebenarnya Cikgu Reha berada pada waktu dan ketika itu membantu Azhar? Pernah tak rasa situasi yang hopeless ataupun dah tak mampu? Sebenarnya memang ada, sebab masa sekolah menengah saya seorang diri, memang tak ada bantuan daripada macam kawan-kawan yang tak ada kawan-kawan yang lain tu. Cuma cikgu antara yang memberi semangat
Saya memang dari segi materials memang susah lah sebab dia pun ada tanggungan takkan kan. Kemudian dari segi semangat tu maksudnya dia setiap kali datang walaupun dia garang tetapi naluri keibuan tu memang tetap ada. So dia datang dalam kelas saja garang, tapi bila luar pada kelas, how are you, and then macam apa dia treat as macam anak-anak dia. So dia sometimes dia bawa pergi makan and then kita orang duduk asrama, duduk belilah something bawa makan ke di bilik program kita orang lah. So antara momen-momen yang memang takkan saya lupakan sampai bila-bila, insyaAllah. Tak mungkin dapat dilupakan. Tak mungkin dapat dilupakan. Cikgu Riha tersenyum dekat sini. Saya percaya Cikgu Riha garang itu bertempat. Garang itu bertempat sampailah cikgu dapat bina seorang anak murid yang kini bergelar seorang pendidik. Baik, itu kisah Cikgu Riha dan juga Encik Azhar sendiri. Dan kita nak kembali kepada Cikgu Iran. Cikgu Iran, kalau boleh kita kongsikan, Cikgu Riha kita nampak hasilnya adalah Encik Azhar yang juga hari ini adalah seorang pendidik. Dan Cikgu Iran dan 16 tahun bergelar seorang guru, pernah ataupun tidak, ataupun ada sebarang pengalaman. Cikgu sendiri nampak perubahan yang sangat besar dalam diri anak-anak murid ataupun anak murid yang dulu dididik 16 tahun lepas, hari ini mungkin seorang peguam, hari ini mungkin seorang insan ataupun individu-individu yang berjaya. Cikgu. Terima kasih atas soalan tu. Biasanya apabila kita menjadi seorang guru, kita mesti nak lihat kita punya murid-murid kita, klien kita ni mencapai apa yang dia hajati. Okey, sebenarnya saya dalam tempoh 16 tahun saya dah bekerja ni, saya dah berada di 3 buah sekolah. Mula-mula saya berkhidmat di Victoria Institution Kuala Lumpur pada 26 saya mula bekerja di situ start 26 Oktober 2009. Kemudian saya pernah berkhidmat di sekolah SMK Seri Perak di Teluk Intan. Kemudian kembali ke Victoria Institution pada 2015 sampai 2019. Kedua-dua sekolah ni merupakan sekolah aliran perdana di mana dia bukan sekolah inklusif ataupun murid saya semua murid biasa. Yang berpenglihatan. Mulai 2019 bulan Jun saya ditakdirkan ke SMK Pendidikan Khas Tapak sampai ke hari ini. Di sini adalah murid dia sama macam saya lah, murid-murid MDPK Ketidakupayaan Penglihatan lah. Pengalaman yang saya belajar di tiga-tiga tempat ni sebenarnya berbeza dan ada juga murid-murid saya ni sekarang ni dah berusia 30 tahun pun ada. Contoh saya ada seorang murid yang memang saya tak boleh lupa, dia baru je dalam tahun lepas dia hantar dekat saya video dia sedang nak posting lah, nak masuk ke mahkamah lah. Nama dia saya ingat Aiman Jamil. Memang betul-betul menyentuh perasaan saya sebab masa dia tengah interview tu dia sebut nama saya, dia tunjukkan audio tu kepada saya. Itulah Aiman Jamil. Kalau dia dengar, saya ucapkan terima kasih lah kerana atas ingatan dia tu. Dan ada juga yang dah jadi engineer, ada yang masih di Australia, dan ada ramai lagi lah. Yang saya tak ingat tu sebab Aiman ni dia WhatsApp saya kan. Itu yang sampai sekarang saya ingat dia lah. Lepas tu seterusnya saya pernah membimbing pelajar sampai ke Singapura. Sebab saya ni guru sejarah. Guru sejarah dah 16 tahun lah saya mengajar sejarah. Jadi antara momen yang saya tak lupa, saya antara orang yang mengetuai untuk lawatan ke Singapura pada tahun 2017. Masa tu saya masih di Victoria Institution lah. Kami bawa 2 hari 1 malam. Masa tu lebih kurang 30 orang peserta lah semua, termasuk guru pengiring. Lepas tu momen yang saya tak lupa juga, saya masuk ke dalam Gua Tempurung 4 jam. Walaupun saya tak nampak, saya pergi sampai ke hujung juga. Kawan saya pun yang jadi guide saya pun dah meninggal dah. Cikgu Nizam ya. Masa tu saya, Cikgu Nizam, Cikgu Sodri, ni semuanya masa dekat Victoria Institution. Saya pernah menjadi ketua lah, maksudnya untuk pergi lawatan penanda aras ke Gua Tempurung. Hebat Cikgu Iran. Tak adalah biasa. Dan sebenarnya seronok kan mendengar perkongsian Cikgu Iran bagaimana sebenarnya keseronokan dan juga bukan sekadar minat tetapi dah menjadi sebahagian daripada jiwa, iaitu seorang jiwa pendidik. Ya, dan Cikgu Iran, ini juga yang saya nak tanya kepada Cikgu Riha. Cikgu Riha 34 tahun bergelar seorang pendidik, walaupun Azhar kata garang tadi kan. Tetapi pastinya dalam tempoh
sepanjang bergelar seorang cikgu bahasa Inggeris lagi tu, mungkin ada perkara-perkara ataupun cabaran-cabaran yang membuatkan cikgu sendiri berasa seolah-olah sukar sebenarnya nak mendidik anak watan menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang mempunyai arah tujuan dalam hidup. Mungkin Cikgu Riha boleh kongsikan. Okay, terima kasih kepada soalan tu. Selama 34 tahun ini, cabaran dia berubah daripada tahun pertama saya sehingga tahun ini. Kalau tahun pertama kurang alatan canggih. Baik. Jadi murid lebih kepada dalam kelas. Cabaran sekarang semuanya canggih sehingga cikgu terpaksa terkejar-kejar. Tapi saya suka untuk menyebut cabaran saya semasa saya mula-mula menjadi guru. Dalam tahun pertama saya, masalah keciciran berlaku dari dulu lagi. Jadi saya dapati ada seorang guru, murid ini dalam kelas saya, tingkatan 1, kehadiran tidak memberangsangkan. Jadi dengan itu saya mencari maklumat murid ini, pergi ke rumah murid ini di Terengganu sebenarnya. Di Terengganu kita ni banyak laut. Jadi rumah-rumah di sana ada yang rumahnya kalau air pasang, airnya sampai naik. Bila air itu tak pasang, kita akan nampak dataran. Itulah rumah dia. Jadi maksudnya sama ada dia tak boleh ke sekolah sama ada air itu ataupun benda lain. Jadi bila sampai di rumah, rupanya murid ini tinggal seorang diri kerana bapanya pada masa itu pergi ke laut. Normally kalau di Terengganu ini majoritinya nelayan. Jadi bapanya ke laut mencari nafkah, ibunya sudah tak ada. Bagi saya itu cabaran bagi saya pada masa itu. Bagaimana nak pastikan murid ini datang ke sekolah. So nampak dari segi keuangannya. Jadi setelah ambil maklumat itu bawa ke sekolah, alhamdulillah sekolah sangat prihatin. Kita berikan beasiswa, usahakan dapat beasiswa, murid ini dapat hadir ke sekolah seperti biasa dengan ada duit belanjanya. So itu kesukaran. Bagi saya pada masa itu cabaran kepada saya. Hari ini cabaran keciciran berlaku tapi mungkin kurang dari segi itulah kecabaran. Keciciran dari segi mungkin tidur lambat kerana game. Begitu pula caranya. Berubah ni. Ya, berubah. Yes, betul. Baik Cikgu Riha, kita sebenarnya saya Dayana sangat seronok dengan cerita daripada tetamu-tetamu dan juga kisah daripada Cikgu Riha sendiri. Tapi kita tak banyak masa Cikgu. Tetapi mungkinlah kan di akhir rancangan kita ni mungkin kita boleh tanya juga kepada Cikgu apa agaknya harapan seorang insan yang bergelar guru ini kepada anak-anak murid mereka sekiranya selepas anak-anak murid ini meninggalkan alam persekolahan, apa sebenarnya harapan seorang guru buat mereka? Terima kasih soalan yang saya harap. Saya pun tak lama, lagi 2 tahun, anak-anak murid saya menjadi seorang ahli masyarakat yang akhirnya menyumbang kepada masyarakat dalam bentuk apa sahaja seperti Azhar menjadi pendidik, ajar ramai lagi pelajar supaya menjadi seperti Azhar. Cikgu Iran tadi, anak muridnya menjadi lawyer, menyumbang balik kepada masyarakat. Itulah harapan saya. Masya Allah. Dan Azhar, di kesempatan ini kan, memandangkan Cikgu Riha pun ada di sebelah, apa sebenarnya yang Azhar nak sampaikan kepada Cikgu Riha? Mungkin dah lama terbuku di hati, belum ada kesempatan dan sebagainya. Inilah momennya Azhar. Apa yang nak disampaikan kepada Cikgu Riha? Okey, terima kasih. Peluang tu sebenarnya diberi oleh WHI rupanya. Right, so sebenarnya kalau contohlah saya ditakdirkan jadi jutawan, so segala harta yang saya ada tak mungkin saya dapat dan tak mungkin saya boleh dapatkan daripada seorang pendidik, terutama cikgu yang banyak membimbing saya walaupun sejak daripada zaman sekolah menengah sampai ke peringkat universiti dan sebelum saya berangkat ke pengajian di Korea Selatan. Sebelum saya berangkat tu masih lagi berjumpa, masih lagi ada kata-kata semangat dia untuk nak membakar semangat saya untuk yang terus berjuanglah sebagai pelajar. So itu antara yang saya boleh katakanlah untuk yang untuk Cikgu Nurhayah.
Okey, baik Cikgu Riha, kita nampak Cikgu Riha angguk di situ dan juga mungkin sedikit daripada Cikgu Iran sendiri, apa agaknya harapan kepada bukan saja buat murid didikan Cikgu Irwan tetapi juga buat anak-anak murid di seluruh negara. Silakan secara ringkasnya. Terlebih dahulu, harapan saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih lah kepada Kerajaan Madani, khususnya Kementerian Pendidikan yang sentiasa menyokong dan memberi galakan dari segi kewangan, infrastruktur untuk membangunkan MBPK, ketidakupayaan penglihatan maupun MBPK yang lain lah, ketidakupayaan yang lain. Okey, dan seterusnya saya juga menyeru kepada anak-anak murid saya yang di luar sana yang baru saja tamat SPM, terutamanya MBPK ketidakupayaan penglihatan ini, ambillah peluang, rebutlah peluang di mana sekarang dia ada laluan khas ya. Laluan khas untuk masuk ke IPG untuk mengambil ISMP bagi yang berminat nak jadi guru lah. Okey, lepas tu saya di sini jugalah. Bagi saya ketidakupayaan itu bukanlah satu alasan untuk kita ke depan. Kita kena teruskan kehidupan biarpun kita terpaksa melalui kehidupan yang mungkin ada stigma masyarakat. Tapi itu perkara biasa yang kita tak boleh nak orang kata lari. Jadi kita perlu tempuh dengan penuh kebijaksanaan. Kita tak boleh melatah. Okey, lepas tu saya juga di sini ambil peluang lah. Saya nak ucapkan tahniah kepada murid-murid sekolah saya yang tahun lepas yang berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam sejarah. Ada 7 orang yang dapat A dan 100% sekolah saya dah 2 tahun mendapat 100% untuk SPM. Dan seterusnya saya sendiri mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengangkat saya salah seorang guru cemerlang sejarah. Hebat. Okey, guru cemerlang sejarah dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang mendidik saya sehingga jadi macam ni. Selamat Hari Guru, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu Iran. Terima kasih, Cikgu Iran. Betul, kerana terus berbakti walaupun dengan ketidakupayaan, Cikgu terus membakar semangat anak-anak murid. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Saripah Nuriha, Tuan Jaafar, Encik Iran Shah dan juga Encik Azhar Kamil. Semoga jasa dan bakti kalian untuk terus berbakti mendidik anak watan, anak bangsa terus berjaya. Semoga ramai lagi anak-anak murid yang dilahirkan berjaya, insya-Allah. Baik, Yana, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita ada tarian daripada pelajar Sekolah Seni Kuala Lumpur. Kita berhenti berehat seketika. Terima kasih, Cikgu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan kami bawakan lagi beberapa orang insan hebat bergelar guru. Kita bersama dengan Cikgu Nur Azriana Mat Sakit dan juga Cikgu Fatin Nabila Fadzil dari Sekolah Seni Kuala Lumpur. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Dan bersama dengan adik-adik dari Sekolah Seni. Semua lambai ke kamera. Lambai kita. Hai dekat kamera. Okey, baik. Mungkin untuk cikgu berdua, bagaimana perasaan bergelar seorang guru bagi anak-anak muridnya hebat-hebat ni? Alhamdulillah, saya rasa sangat berbangga dan juga seronok kerana saya dapat mencurahkan pengalaman saya, ilmu saya kepada anak-anak murid saya di sekolah. Baik, dan menarik kan Yana, kita lihat bukan sahaja cikgu-cikgu ini didik dari segi pendidikan buku semata-mata tetapi juga turut membina latihan untuk membina kemahiran daripada anak-anak murid ini sendiri. Mungkin Cikgu Fatih boleh ceritakan sedikit pengalaman ajar anak-anak ini menari. Okey, macam-macam pengalamannya saya dengan anak didik saya ni, macam-macam pengalaman lah dengan murid-murid saya ni. Mereka sangat berbakat sebab tu mereka terpilih dalam sekolah Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Oleh kerana saya mengajar mereka dari segi bukan saja tarian, dari segi bagaimana mereka nak membuat presentation, bercakap di depan orang ramai juga. Ada satu yang paling nakal kat sini. Okey, tapi mungkin kita nak ucapkan tahniah juga kepada beberapa orang pelajar dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur yang telah pun berentab di 33rd International Competition Etoile de Paris 2025 merangkul pelbagai kejayaan. Di bawah juga garapan dan juga sokongan dan juga tujuh ajar cikgu berdua.
pertandingan tersebut di bawah cikgu yang membawa mereka ke Paris lah. Saya yang sebelum ini kami bawa ke Prague, Czech Republic. Ya, itu kami bawa kemenangan juga Grand Prix dan merangkul juara di sana. Wow. Hebat. Okey, Cikgu Azriana, mungkin secara ringkas kan, apa agaknya antara cabaran untuk kita latih anak-anak ini jadi mahir dalam segala bidang? Okey, untuk melatih mereka kita perlu sedikit ketegasan kerana melatih pergerakan dan menggayakan sesuatu tarian tu perlukan latihan yang berkali-kali. Dia memang penat. Jadi kita perlu bermain dengan emosi murid-murid ini semua agar mereka perlu terus berlatih. Mereka perlu faham keadaan kenapa perlu berlatih berkali-kali. Kenapa perlu penat? Kerana kita nak perfect. Tarian tu kena sama, semua orang kena sama. Gaya, aras tangan semua kena sama. Jadi berlatih tu perlu. Itu adalah salah satu cabaran untuk kami kerana masa berlatih tu panjang. Memupuk disiplin juga kan? Cikgu, disiplin. Dan mungkin Cikgu Fatin boleh kongsikan juga, sebenarnya tidak ada satu ilmu pun yang sia-sia dalam hidup dan dunia ni. Apa sahaja jurusan, apa sahaja bidang, pasti ada ilmu yang berguna untuk anak murid tersebut. Betul. Bagi Cikgu Fatin sendiri, menjadi seorang guru seni di sekolah seni, bagaimana Cikgu melihat seni ini sebenarnya dapat mendidik anak-anak itu bukan sahaja dari sudut pendidikan tetapi dari segi sahsiah diri mereka, jati diri mereka, disiplin diri mereka. Betul. Okey, untuk kebanyakan murid-murid daripada keluaran sekolah seni ini banyak yang mereka berbangga menjadi seorang murid seni ini kerana bila mereka keluaran daripada sekolah seni Malaysia Kuala Lumpur ni sangat berkaliber. Mungkin kelainannya adalah dari segi bila mereka keluar ke universiti mereka akan lebih berkeyakinan tinggi bila bercakap dengan orang. Ada orang mungkin mereka tidak malu berdepan dengan orang, berhadapan dengan rakan-rakan sosial yang lain, berhadapan dengan guru, tidak ada rasa rendah diri. Itu yang kami pupuk daripada dululah. Membina tahap keyakinan diri. Ya, betul-betul membina. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cikgu Nur Azriana dan juga Cikgu Fatin Nabila. Kami harapkan kalian berdua terus semangat untuk berbakti kepada mereka. Terima kasih. Hari dah dapat cikgu menari, saya dah nak masuk dah tu. Boleh sekali dah. Okey, tapi terima kasih sekali lagi kepada cikgu berdua dan juga kepada adik-adik semua. Terima kasih adik. Senyum sikit, bye-bye ke kamera. Okey, baik, kami nak berhenti berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan kembali bergabung semula bersama dengan adik-adik ni semua. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Di akhir rancangan ini kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita dan juga semua barisan guru di luar sana atas khidmat dan juga bakti anda semua buat anak-anak watan. Dan di Wanita Hari ini, di akhir rancangan ini, Yana, kita nak raikan juga guru-guru yang berada dengan kita termasuk anak-anak murid yang sudi join kami di WHI. Jom kita potong. Jom kita persilakan Cikgu Riha dan juga Cikgu Azriana untuk mengambil tugas ini mewakili semua guru yang berada di mana sahaja. Okey, selamat Hari Guru. Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan, bakti selama ini. Semoga semua guru-guru kita dipanjangkan usia, diberkati usianya, diberikan kesihatan yang baik dan dapat terus mendidik anak watan dengan semangat dan mendoakan kejayaan anak-anak murid. Amin. Doa kesejahteraan mereka. Amin. Dan juga kita nak semua anak-anak murid di luar sana, walau apa sahaja latar belakang anda, kita sebagai anak murid ini kena terus menghormati mereka sebagai seorang guru. Walau apa pun latar belakang kita, walau apa pun pemikiran kita, walau apa pun yang kita fikirkan, terus hormati mereka ini sebagai guru yang pernah mengajar kita dan juga menerangi hidup kita. Betul. Terima kasih Cikgu Iran, terima kasih Cik Azhar, terima kasih Cikgu Azriana, terima kasih Cikgu Riha dan adik-adik kita dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Dan esok bukan esok, hari Isnin. Hari Isnin nanti rakan setugas kami yang lain akan kembali dengan topiknya Berdikari Kerana Terpaksa. Apakah kisahnya, kita nantikan hari Isnin nanti. Baiklah, selamat Hari Guru daripada saya, Yana dan juga seluruh kru produksi WHI. Assalamualaikum.
Bye-bye. Jaga Terima kasih diri. semua. Dan kita saksikan tarian dari Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur. Ayo.